Hai, jom buat mango lassi dan tembikai laici untuk berbuka. Senang je. Kita guna gabur portable juicer ni. Memang best juicer ni. Saiz comel dan lawa pula tu ada 2 cup. Satu 350ml dan satu lagi 250ml. Yang ni ada pemegang yang anti-slip. Sangat comel. Okey, mula-mula jom kita buat mango lassi. Sesuai minum mango lassi ni kalau nak berbuka, dia ada yogurt, boleh membantu penghadaman. Resepi ni memang best. Masukkan mango, yogurt dan susu segar je. Tu je. Tak perlu tambah gula atau apa. Terus blend. Blend sampai dia sebati. Tengok mudah je nak blend dengan gabur portable juicer ni. Senang nak bawa ke mana-mana sebab dia wireless tau. Okey, dah siap. Elok je dia kisar buah ni dan boleh kita masukkan dalam cup yang ada handle ni. Next, kita nak buat tembikai laici pula. Masukkan tembikai dan air laici dalam tin ni. Kemudian terus blend je. Korang pun boleh shake-shake atau goncang-goncangkan dia untuk dia mudah lagi blend. Tengok dah elok tembikai ni jadi jus. Akak rasa juicer ni sangat praktikal. Senang nak buat macam-macam jus sebab senang nak cuci bila saiz kecil macam ni. Anak-anak pun boleh buat sendiri jus yang diorang nak minum. Kalau korang nak beli, tekan beg kuning kat bawah.